Okey, ni kenduri yang di Kelantan lah. Alhamdulillah sampai. Tempat dia masih kekalkan tradisi. Dia guna apa, brulai, apa kulit-kulit lembu dia bakar untuk buat sup. Kebanyakan orang dia dah buai. Dia bakar, dia jadi kilat-kilat. Lepas tu dia basuh cuci rebus. Nah, dia olah lah jadi sup ke, jadi ni ke. Dia langsung bakar. Kalau belah endong tu dia jemur kering dulu. Moden tu pelik ke dah. Okey, ni dekat sini. Lepas pada dia bakar, dia akan basuh lah, basuh buai yang ni dia akan jadi putih macam ni. Tu kalau kita tengok tu putih. Ni masyarakat belah Kelantan ni banyak tradisi dia lagi ni. Ya, jalan. Tradisi. Ya. Tengok ada perut, bernama perut. Okey, selepas pada kita bakar buah kulit dia, cuci, kita rebus dulu. Rebus bagi dia kembal apa semua. Kita potong kecil-kecil, nanti kita olah lah. Sama ada nak buat sup ke, gulai ke, macam-macam boleh buat. Tu untuk tradisi di sini. Dia banyak menggunakan gotong royong lagi. Kau tengok. Ni gotong royong. Ni orang kuat orang Lundan lah, Lundan. Juluk. Ni tuai kerja dah. Ni tuai kerja dah. Tuai rumah. Kau tu ni puyak ni kau? Dia ni? Dia puyak. Apa kat juga lah. Tengok Tok Nebel duk ngegak tu. Mana? Ni Tok Nebel jauh ni. Mami ni masih. Tak berhenti lagi Tok Nebel ni. Ya. Domel aja tiga ni. Lepas ada potong tadi. Time makan lah. Ni time makan. Dia buat singgah. Tu nampak tu. Tu yang timbul tu daripada yang tu tadi. Ni yang daripada brulai tadi dah telinga. Ni dia buat macam sup singgah. Saya pun tak berapa pasti lagi. Ni dia punya fighter dah lah. Okey, untuk sesi video kali ni berulang. Berulang. Cara-cara berulang. Okey, mantap. Bagi main cepat. Okey, ni salah satu contoh masakan lah yang berunsur kulit lembu tadi. Dia dah olah jadi kari. Dah diolah menjadikan kari. Okey, mantap. Selamat mencuba. Tu gambar. Nai, ni.